Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Baik, video kali ini kita akan bincangkan latihan yang berbaki dalam bab yang kelima. Ad-Dars Al-Khamis As-Sihhah wal-Ilaj. Baik, kita mulakan dengan perbincangan latihan At-Tadribat fi Safhah 84. Okey. Wahid. Jawapannya sya'urat Salwa bil alam fi al-batn. Isnan miqyas al-hararah tahta lisan al-marid. Thalatha ibta'id aklan dasaman hadhihi al-ayyam. Arba'a khudh al-qurs wahidan ba'da al-akli. Khamsah al-at'imah fi mat'am as-siyami mulawwathan. Baik, seterusnya tadribat fi safhah 85. ذهب حازم مع ابنه إلى المستشفى ليقابل الطبيب، فقد أصاب ابنه بورم شديد ويشكو بالألم في رجله بعدما داس مسمارا صديئا، ثم أعطاه الطبيب الدواء وأمره أن يستريح في البيت. Baik, seterusnya Safhah 86. So dekat sini kita kena bina soalan. Alright. So soalan yang pertama, adhhab ila al-mustashfa limuqabalah at-tabib. So kata soalnya ada istifhamnya adalah limadha. Limadha tadhhab ila al-mustashfa. Okey. So macam sebelum ni saya terangkan yang mana dibolkan tinggal yang mana yang dia fokuskan dekat sini, yang warna biru tinggalkan dalam jawapan, yang mana berbaki masukkan dalam soalan. So dekat sini kita kena masukkan adhhab ilal mustashfa. Tapi dalam jawapan dia gunakan adhhab, saya pergi. So dalam soalan kena tanya awak lah, kenapa awak pergi ke hospital? So dalam jawapan, saya pergi ke hospital untuk berjumpa doktor. Okay, limadha tadhhab ilal mustashfa. Okey, yang kedua, yash'ur ibni bi alam syadid fi rijlihi. So soalannya adalah madha. Okey, madha yash'ur. Okey, yang mana yang tak highlight, yang tak bold tu semua kena naikkan dalam soalan. Madha yash'ur ibnuka. Okey, fi rijlihi, apa yang anak awak rasa di kakinya. Okay, so ibni anak saya, so kena tukarlah kepada anak awak sebab kita nak tanya kan. So ibnuka ataupun ibnuki, dua-dua boleh dekat sini. Okay, salasa dasal ibnu mismaran sadi'an qabla ams. So soalannya adalah man dasa mismaran sadi'an qabla ams. Sambung, yang mana yang tak bold, yang tak berwarna, yang tak highlight ni masukkan dalam soalan. Arba'ah, yada' at-tabib miqyas al-hararah tahta al-lisan. So soalannya adalah aina. Aina yada' at-tabib miqyas al-hararah? Okay, khamsah, ar-rajul ya'tani bis-sihhah bimumarasah ar-riyadah. So soalannya kaifa. Kaifa ar-rajul ya'tani bis-sihhah? Okay, so yang mana yang tak highlight masukkan dalam soalan. Okey, perbincangan yang terakhir at-tadribat fi safhah 87. So di sini dia suruh kita betulkan kesalahan. Okey, wahid, yabdu annaka musabah bil ishal ya Musa. So kita betulkan musabah kepada musab, tukarkan kepada mudzakkar. Sebab apa? Yang pertama diguna annaka dan yang kedua ada nama Musa dekat sini. So lelaki lah. So kita guna musab.
Isnan, al-usrah zara al-marid fil mustashfa. So kita betulkan zara kepada zarat. Okey, zara ni fi'il untuk huwa. Tapi dekat sini depannya kita tengok subjeknya apa? Muannas, ada ta marbutah. So kita kena tukar kepada fi'il untuk hiya. So hiya tambahkan ta mati dekat hujung. Zarat untuk fi'il madhi. Okey, salasah abaikan sebab tak ada dalam silibus awak lah yang awak dah belajar. Okey, arba'ah. Dasal ibnu mismaran fa asabaha waram fi rijlihi. So kita betulkan fa asabaha kepada fa asabahu. Okey, ha dekat sini merujuk pada perempuan muannas. Tapi dekat sini depan ni al ibnu, lelaki, anak lelaki. So kena tukar kepada fa asabahu. Okey, khamsah. Wada'a at-tabib miqyas al-hararah ala lisan al-marid. So kita betulkan ala kepada tahta. Okey, di bawah lidah pesakit. So itu saja untuk perbincangan video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.